kamera dengan lens. Okey. Ada nama, tak tahulah nama dia ke bukan, sekali dengan kad, mungkin kad kerja dia. Bagus juga dia buat tu. Okey. So, barang ni dia pakai, bila pakai beg kamera senang tak? Kamera yang dia hantar ni okey, Canon 600D. Dia tak tinggal surat cinta. Yang ni sampai lama ke? Oh, mungkin student UiTM Sri Iskandar ni mana? Johor? Oh, aku pun tak sure. Oi, bateri ada geng. Bateri ada dalam body. Okey, mistake di sini, bila post jangan sekali bubuh bateri dalam kamera. Bubuh di luar. Okey. Dia tak tinggal surat cinta, jadi aku tak tahu apa yang nak buat. Aku nak kena tengok balik mesej. Mesej aku banyak weh, terlalu banyak kan, sebab yang hantar hanya 1/3 je. Yang tanya ni ramai, biasa kan. Ok, lens dia kotak, fungus, sabuk, minyak, mungkin ada fault ni his. Satu tips, kit lens ni skala rosak, tak payah nak buang duit nak servis. Okey, hampa beli lain lebih berbaloi. Aku explain pendek saja, tapi kalau kata ada orang nak servis juga, aku servis. Simple. Lens dia kotak lah. Okey, kalau rosak tak payah nak servis. So bila aku masuk on, dia beritahu card cannot be accessed. Okey, aku tak ambil gambar kan tau, macam ada hantu. Tu oh, jadi ni tau. Oh, dia bunyi, dia buka dan dia tangkap menerima. So mungkin short circuit. Sebab tu yang aku beritahu, bila kamera macam ni, jangan duk bubuh bateri dalam body. Body yang elok pun jangan bubuh, body yang tak elok pun jangan bubuh, sebab arus elektrik berjalan apa semua. So kat sini dia ada short circuit. Aku tak tahu apa masalah, ada penyakit dia. Kalau kita tengok dalam ni, kotak, normal. Alright. So, aku nak cakap banyak pun payah, sebab aku tak tahu nak kena buat apa. Totally aku lupa yang ni, sebab yang sampai aku boleh tahan, yang mesej aku pun boleh tahan kan. Okey. Cuma okey, 2025 boleh pakai, tak boleh pakai ya. 600D boleh pakai. Okey, 600D boleh pakai. Kit lens ni boleh pakai. Jangan lupa compare dengan kamera yang 2025 ni. Berarti orang tak rasa ketinggalan zaman. Tengok kita nak pakai untuk apa. Just nak tangkap gambar budak-budak, just nak tangkap gambar bersedih, hobi, tak ada isu pun. Even nak buat job pun masih lulus sebenarnya kan. Zaman dulu aku tak, isteri aku kot pernah pakai 600D ni kalau aku tak silap kan. Okay, so kami buat job tak ada isu pun, boleh je pakai. Sampai ke hari ni boleh je pakai. Sebab apa? Kamera baru-baru yang law ni apa semua, bukan kata tak bagus, dia bagus, tapi orang kata hang overspend sebab apa? Hang punya printer missing untuk print apa semua, dia tak support sangat dengan ngota kekuatan kamera zaman sekarang kan. Tapi hang pakai untuk kepuasan, okey, tak ada isu pun kan. So 2026 yang ni, kalau tekan hampa, anak-anak hampa baru nak pakai kamera, nak main-main, kata hampa nak main-main, boleh cari beli ya. Mungkin dalam 1000 plus minus. Apa maksud 1000 plus minus? 1000 mungkin 1000 lebih, mungkin bawah 1000 hampa boleh dapat set macam ni. Okey, boleh tengah gambar, boleh berjalan, nak buat duit, semua boleh kan. Cuma orang jangan expect dia tinggi ya. Kelemahan dia mungkin autofocus dia slow sikit. Dia punya ISO hang tak boleh nak pump tinggi sangat, color dia biasa. Hang nak bagi dia jadi luar biasa, boleh hantar mic aku, kita buat custom firmware. Dia ada 4 peringkat, level 2, level 3, level 4, level 5, yang membezakan harga dan kekuatan dia. Apa yang akan jadi, ISO hang boleh pump lagi tinggi, color jadi lagi best, indoor, outdoor, pagi, petang, siang, malam, white balance, color hang tak pening dah. Kemudian autofocus hang jadi lagi laju, hang punya bateri jadi lebih jimat. Kamera-kamera mahal, benda-benda tu yang akan berbeza. Hang boleh pakai kamera yang sama, kita buat tuning, jadi hang jimat. Tapi beli kamera baru 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 dan sebagainya, sakit modal. Main tak aku servis, repair, kemudian kita upgrade dia punya custom firmware, hanya ada kat aku je kan. Kita buat tuning dia, hang boleh pakai lagi 5 tahun ke apa. Bila duit hang dah cukup, tahun depan lagi 2 tahun kan, duit hang dah cukup, hang nak beli yang mahal, beli ya. Okey, mudah je cara aku. Aku buat dia hitam Penang. Okey, Isnin sampai Jumaat, 5 hari sahaja, full time. Okey, kalau kau tekan hampa nak
Service repair nak jumpa aku boleh jumpa. Tapi let's say kalau katakan hampa nak by post anytime, hampa boleh post. Cara nak deal aku mudah je. Hari ni nak jumpa, hari ni baru deal. Tapi kalau nak post anytime boleh post lah. Nombor phone aku ada di bawah, di tepi, di atas. Ambil nombor phone aku. Alright, ambil nombor phone aku. Jangan call biasa, jangan call bentuk WhatsApp. Aku tak jawab. Just message dalam bentuk WhatsApp, text message, voice message atau video message, beritahu okey bang, yang ni kabel ni problem ni, lens ni problem ni, saya nak repair, saya nak service dan sebagainya, saya nak upgrade. InsyaAllah aku jawab. Let's say aku tak jawab, selepas hari 2 hampa mesej lagi. Let's say aku tak jawab, hampa boleh try mesej lagi. Kalau time aku tak jawab juga, hampa cari orang lain. Mudah, simple je. Okey, tak wajib nak CP repair aku, just nak tanya pun boleh je. Alright, bye, assalamualaikum.